Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi wa ja'ala hadzal yawma farhan li'ibadihi almuttaqin alladhina fazu bi siyami ramadana wa qiyamihi. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan beriman dan bertakwa, selamat di dunia, sejahtera di akhirat. Pada pagi yang penuh barakah ini, khatib akan memperdengarkan khutbah Aidil Fitri yang bertajuk Aidil Fitri menjernihkan hati, mengembalikan fitrah. Alhamdulillah, dengan ihsan ilahi, hari ini kita dapat merayakan Aidil Fitri, hari kemenangan setelah sebulan menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan. Aidil Fitri memberi maksud hari raya fitrah kerana hati berjaya disucikan daripada titik hitam akibat dosa. Setelah kita berazam, bertekad dan berusaha menundukkan hawa nafsu dan menewaskan bisikan syaitan, hari raya fitrah mengembalikan kita kepada fitrah sebagai hamba Allah yang taat kepada segala suruhan dan larangannya. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang bermaksud, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah wajahmu, kamu dan para pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan, iaitu agama yang mana Allah mencipta manusia dengan keadaan bersedia secara tabi'i untuk menerimanya. Tidak ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Ayat di atas telah menjelaskan bahawa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam agama yang lurus dan tidak membebankan. Islam agama yang membimbing manusia ke jalan yang benar dan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah menahan diri daripada makan dan minum serta hubungan kelamin suami isteri pada siang hari. Perintah yang seolah-olah berlawanan dengan fitrah kebiasaan manusia. Apakah perintah berpuasa menunjukkan ajaran Islam berlawanan dengan fitrah manusia? Tentulah tidak jawapannya. Perintah sunnah berpuasa merupakan ujian ilahi pada hamba-Nya untuk melihat siapa yang taat dan siapa yang ingkar. Ibrah peristiwa awal ciptaan Adam alaihissalam boleh direnungi apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam.
Para malaikat yang taat turut sujud manakala iblis yang takabur enggan menurut perintah tersebut. Perintah ini tidak lain sebagai ujian ketaatan kepada makhluknya. Jika difikirkan munasabah, tentulah tindakan iblis mempunyai alasan tersendiri. Namun fitrah sebenar sebagai makhluk Allah mentaati perintah Allah, kerana kebaikan dan keburukan sesuatu perkara hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui hakikat sebenarnya. Puasa adalah perintah supaya manusia kembali kepada fitrah sebagai hamba yang taat kepada Allah, sentiasa merasa dirinya diawasi ketika bersendirian maupun ketika dikelilingi ramai orang. Pengukuhan rasa sentiasa diawasi ini amat penting sebagai pengawal dalam dalaman yang paling berkesan, menumbuhkan diri melakukan ketaatan dan kebaikan serta menghindarkan diri daripada melakukan maksiat dan kezaliman, bersesuaian dengan maksud ihsan berpandukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang bermaksud ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu merasakan demikian, maka yakinlah bahawa dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang merayakan hari kemenangan ini, Aidilfitri, hari kemenangan, hari kegembiraan, kembali kepada fitrah. Sambutlah kemenangan dan kegembiraan dengan penuh kesyukuran, dengan launan takbir membesarkan Allah, dengan launan tahmid memujinya, serta kalimah istighfar mengizafi segala dosa dan noda. Rugilah kalangan hamba-Nya yang mensia-siakan peluang mendapat kemenangan kerana terus lalai dan reka. Ketika orang beriman sedang merebut peluang untuk mendapat rahmat dan keampunan ilahi, bertekadlah mengekalkan amal kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan, berkunjung ke masjid, bersolat berjemaah, bersedekah, membaca dan menjadikan Al-Quran teman akrab. Kekalkan akhlak terpuji, tahu kembali hubungan silaturahim yang terputus, bermaaf-maafan tanpa merasa putus asa. Jangan berhenti melakukan amal jariah setelah berakhirnya Ramadan. Di sebaliknya, dipertingkatkan azam untuk menjadi hamba Allah yang taat sehingga sampai saat kematian. Bersungguh-sungguh berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita dan memurniakan kita istiqamah melakukan kebaikan. Semoga Aidilfitri menjadi titik permulaan bagi kita untuk kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله يحب المتقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya ialah hari untuk mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, jalinkan hubungan silaturahim sesama kita yang jauh didekati, yang butuh dibertautkan, serta diakhiri segala perselisihan, pertelingkahan dan permusuhan dalam semangat bermaaf-maafan. Meskipun kita kembali kepada fitrah makan dan minum di siang hari, lakukan dengan sederhana, pelihara kesihatan dan jangan sama sekali melakukan pembaziran dengan berbelanja secara keterlaluan. Kepada pengguna jalan raya, ingatlah orang tersayang, memadu dengan sabar, cermat dan berhati-hati, sambil berdoa memohon perlindungan ilahi daripada tipu sebarang musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, terimalah ibadah yang kami lakukan sepanjang bulan Ramadan. Bimbing kami agar terus istiqamah melakukan ibadah dan amal jariah selagi hayat di kandung badan. Ya Allah, Ya Hafiz, gunai kami kesihatan dan lindungi kami daripada sebarang bencana dan kemalangan ketika menyambut Aidilfitri, terutama semasa perjalanan menjalani ibu bapa dan saudara mara kami. Juga limpahi rahmat dan perlindungan-Mu kepada para petugas, terutama anggota pasukan keselamatan yang bertugas pada musim Syawal ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon agar Engkau limpahi rahmat dan perlindungan-Mu kepada saudara-saudara kami di Palestin, musnahkan serta gagalkan perancangan jahat rejim Israel dan sekutu-sekutunya, dan kembalikan bumi dan rakyat Palestin merdeka dan berdaulat. Ya Malikal Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan dan berlandaskan hukum. Ya Malik Ya Hadi, kuraikanlah taufik dan hidayah-Mu ke atas raja kami, Duli yang maha mulia Paduka Siri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Azim Mu'izzuddin Shah Ibni Ammah Sultan Azam Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zahra Salim serta kerabat deraja yang seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.